لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله. أستغفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا ربي صل على سيدنا محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على سيدنا محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على سيدنا محمد وافتح من الخير كل مغلق. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adadul harf kutiba wa yuktabu abinan abil wa daharud dahirin. Allahumma ya man biyadihi maqalidu umuri kulliha wa ilayhi yarji'u amru kulluh. Ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariban. Wa afawidhu amri ila Allah inna Allah basirun bin ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertidi bermula segala perkara yang wajib bagi Allah. Kalau kita Jawi itu muka surat 13. Rumi 30. Kita sambung lagi pengajian kita. Mahala sikit. Sebab alik-alik kita pergi ngatam. Gitu. Atamuk gitu. Bermula segala perkara yang wajib bagi Allah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumihi wa ulumikum wa ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Bermula segala perkara yang wajib bagi Allah. Bermula segala perkara sifat-sifatlah yang wajib bagi Allah. Jadi sebelum kita hurai secara lebih lanjut, kena tahu dulu wajib bagi itu dulu. Garis di wajib bagi. Wajib bagi itu yakni wajib pada akal. Ada kata. Kalau musannif tulis dalam kitab dia dengan tulisan wajib bagi, maka itu ialah wajib pada akal. Wajib pada akal. Kita kata dah sebelum ni dia ada kaedah dia. Dia ada formula dia. Kalau sebab wajib ni banyak, perkara-perkara wajib ni banyak. Jadi bagi kita nak membezakan mana wajib akal, mana wajib adat, mana wajib syarak, mana wajib adat, wajib syarak, wajib akal, bagaimana kita nak membezakan benda-benda tu? Sebab wajib ni banyak. Maka beza dengan tulisan dia bagi. Kita dapat beza benda tu dengan tilik kepada penulisan ayat kalimah tu. Lagu tu. Jadi kalau kita nak tahu itu wajib akal, lagu mana cara dia?
dia tulis dengan wajib bagi. Tu. Wajib bagi tu kena kepada wajib akal. Wajib akal ni lagu mana? Ma yusabu ala wajib akal ni ialah ma la yatasawwaru fil akli adamuhu. Ataupun ma la yaqbalu al-intifa. Bahagian akal kita tak boleh terima kalau benda tu tak dok. Itu wajib akal. Benda yang akal kita tak boleh terima kalau benda tu tak dok, ataupun kalau benda tu dok. Gitu. Maksudnya lagu mana? Benda tu kena hol. Gitu. Wajib akal ni benda tu kena tentu sungguh. Benda tu kena ada. Kalau tak ada benda tu, akal kita tak boleh terima. Itu wajib akal. Lagu tu. Wajib bagi Allah, yakni akal kita hukum dengan tentu sungguh bagi Allah Ta'ala ni. Gitu. Itu wajib bagi Allah, yakni akal kita hukum dengan lagu tu. Akal kita hukum dengan ada ayat dah depan itu. Yakni menghendaki Allah musannaf dengan kata wajib akal. Wajib bagi Allah tu apa dia? Yakni yang tentu sungguh. Perkara yang tentu sungguh, perkara yang tak boleh tak ada benda tu. Tak boleh dok. Benda tu kena akal kita hukum dengan lagu tu. Perkara yang tentu sungguh bagi Allah Ta'ala. Lagi pula perkara tu yang wajib atas tiap-tiap. Ini wajib atas pula. Tak ada wajib bagi. Jadi kalau kita biasa dah, kita tulis dah ke dobik lagu mana, kita dapat membeza okey dah. Tak ada wajib bagi. Wajib bagi, wajib akal. Lagu tu. Wajib atas, wajib syarak. Tu cara dia, cara nak beza. Tidak kalau kita tak kecek dengan kaedah, jadi semabulah. Tak. Sebab tu nak kemah ni, dari satu-satu percakapan ni dia kena kecek guna kaedah dia. Kalau tak ada kaedah, jadi tak kemah. Kalau lah musannaf tulis kita dengan wajib bagi belaka, wajib bagi Allah, wajib bagi tiap-tiap makalah. Tak ada nak beza. Faham ke tak? Tak ada nak beza. Mana wajib syarak, mana wajib akal. Jadi tak ada nak beza. Maka nak membezakan tu kena guna kaedah dia. Sebab tu kaedah ni asal daripada berkata mudah. Maksudnya tetap. Kecek tulis kita dengan kaedah ni jadi kemah. Dia tak pergi koksi. Kalau kita tulis kita wajib bagilah, kau wajib bagi Allah, wajib bagi mukallaf. Semabuk bengi-bengi begitu. Buku kuasa suruh tulis kita agak rasanya tak bekah. Tak? Ada kita sedap orang-orang ni. Kritik kita Syekh Daud, kritik kita orang dulu. Kau dia musalli. Cuy ketah kuasa suruh buat karangnya. Saya makan, saya tu, saya ni, ayat tu dulu. Hari baca pun. Tu pun kalau bekah. Takut-takut tak bekah tak ada idea langsung. Tak? Tak boleh nak kata, aku tak orang ni. Yang hidup kritik. Kena ajar diri kita, didik diri kita jangan kritik orang. Sebab siapa-siapa kritik orang, dia akan kena kritik. Gitu. Man radda, rudda. Siapa-siapa suka kritik orang, suka khianat orang, suka kata kat orang, tak lama tak banget dia pula kena kritik. Kalau dia kena kritik, terima ada dulu kritik orang. Tahu tak? Dia kata kat orang boleh, orang kata kat dia agak tak sedap duduk lalu dia panah punggung gelepar ngamuk. Terimalah dah kita suka mengkritik orang. Jadi lama-lama orang akan kritik juga kita. Lagu tu. Benda biasa lah tu. Atas dunia ni. Lagu tu lah Tuhan buat. Sunnah tu. Kalau kita suka khianat orang, nanti orang khianat kita pula. Kama tu din tu dan hari pagi. Sebagaimana kita buat lagu tu, kita kena lagu tu. Sebagaimana kita suka khianat orang, nantilah depan hari kita pula kena khianat. Sebagaimana kita suka memainkan perasaan orang, nantilah depan hari kita pula kena dimainkan perasaan. Kalau tak siap, ayat tak siap. Kalau tak siap, kau tak siap, ayat lalu nak kau tak email, tak siap, kau tak siap. Kata tak?
Ayolah. Ayat lalu ni tok siap hati kau dia. Kau hajah tu. Dia siap hati, siap perasaan. Rupanya hajah tu tak asyik. Kau tak siap dia nak kau haji. Dia tak asyik kau tak siap. Royak selalu jangan buat lagu tu. Jangan main ke perasaan orang tak baik. Contoh. Tak siap pun apa kau dia nya. Pahala saja kau tak siap pun. Ya dah tu ni. Bukan sini lah. Dia ada kelebihan masing-masing. Tu buat ni dia ada kelebihan masing-masing manusia ni. Gitu. Kita kena nampak kelebihan orang itu. Kena tengok kelebihan dia. Habis. Mana dah? Yang ni yang tentu sungguh bagi Allah Ta'ala yang wajib atas ti'ani. Wajib atas. Gabriel pula wajib atas. Yang ni wajib pada syarak. Lagu tu. Buat boleh pahala, tak buat boleh rasa. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Buat boleh pahala, tinggal buat boleh dosa. Lagu mana? Kalau tak mengaji sifat ni boleh dosa. Lagu tu. Kalau mengaji sifat wajib bagi Allah ni, boleh pahala. Tak belajar boleh dosa. Lagu tu. Kita jangan ingat dosa ni tak semaya saja. Tak kena tu dosa juga weh. Lebih teruk kalau kita semaya dosa tak kena tu ni. Duk rasa sedap, duduk tengok TV, duk pakai kaca pun depan TV. Tu tak kena. Ngaji akidah tak sih. Kena dah Allah Ta'ala. Kena dah dia kata. Ya Allah, kau dah mau kenal lagu mana? Dia dah atas, tak ada, tak kenal lah tu. Dia dah atas agak. Dah atas kipas. Kipas sili. Habis itu. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib syarak. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Buat boleh pahala, tinggal buat boleh dosa. Wajib gapo weh? Kalau ngaji bahasa Arab gak mengetahui tu fa'il pada wajib lah. Wajib mengetahui. Tu. Tahu ni dia ada 4 martabat. Tahu dengan yakin, tahu dengan yakin, tahu dengan zon, tahu dengan syak, tahu dengan waham. Semua tu dipanggil tahu berlaku. Mengetahui ni. Kalau kita tilik dalam bahasa kita, dia boleh pergi kena berlaku. Tahu dengan yakin, tahu dengan zon, tahu dengan syak, tahu dengan waham. Jadi maksud mengetahui sini, tahu dengan yakin. Itu. Sebab dalam akidah ni nak yakin. Ilmu akidah ni nak tahu dengan yakin. Tak boleh dengan zon. Kalau dari ilmu fiqh memadai dengan zon. Fiqh ni dia bina di atas zon. Kita zon berak sangka. Masuk dah waktu semaya. Tengok je, kita ijtihad tengok je ko. Tengok tari ko bayar-bayar ko lagu mana. Kita pergi ijtihad cari jalan nak tahu masuk waktu semaya tu. Tu tahu dengan yakin dah. Tu kita pergi cari sendiri. Ni tahu dengan zon. Allah rayak ko lagu mana. Jadi fiqh ni memadai dengan zon sahaja. Kita berak sangka sah dah semaya ko. Sah lagu tu. Betul tak? Fiqh ni tak syarat kena yakin. Gitu. Manakala tauhid akidah ni kena yakin. Tak boleh. You know. Cubaan. Mana cubaan tiba-tiba memban tanah memban angin ko. You know ko tu saya kat ko. Sudah kerja dah lah. Tak yakin tu dengan Tuhan itu. Kita ada ragu-ragu dengan Allah Ta'ala. Tak boleh. Ini kena yakin. Kena yakin sama dengan Tuhan. Jangan Tuhan tak maaf lah kat aku. Iman kita nipis tu. Iman kita ada masalah. Kena berubah iman kita. Sebagaimana kita ni kalau sakit. Sakit ke apa? Sakit otak. Lagi klinik dah kita. Lagu mana sakit otak? Lagu mana? Gisulu ke bukan sakit otak? Contohlah sakit ke apa-apa. Gauk ke. Darah tinggi. Kalau kita dua. Pergi klinik. Pergi hospital. Ni iman ni. Dia tak tahu iman kita nipis. Hati pemakuk jambil. Tak segi bersih. Kata. Sebab penyakit ni kita kena ambil tumpuan lagi, kena bersih ke lagi. Kena pergi berubat lagi. Lah kata. Nak berubat dengan apa? Dengan belajar, Lah kata.
Jadi sini maksud dia tahu dengan yakin. Tahu dengan 100%. 100%. Al-jazmu al-muwafiqu lil waqi' an dalili. Kena tahu yakin tu. Yakin hati kita membetuli dengan waqi' berserta dalil. Tu dalil akidah. Dalam akidah ni nak kenal Allah Ta'ala tu kena tahu dengan yakin, membetuli dengan waqi' Quran hadis, dengan realiti dalam waqi', dan kena ada selagi dalil. Sebab apa? Sebab dalam akidah ni dia wajib saya ni ada dalil. Sebab dalil dalam akidah ni mudah sangat, alam ini sahaja. Sebab tu ya, tiap-tiap orang kena ada dalil tu. Sebab dalam akidah ni sangat mudah, alam ini. Manakala dalam fiqh kita wajib taklid, wajib pergi kepada imam mujtahid, imam muktabar, imam pak mazhab tu, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi tu. Wajib taklid, wajib ikut. Dalam tauhid tak boleh taklid, haram taklid. Dalam fiqh wajib taklid. Bapa kena taklid? Sebab kita payah nak beli dalil tu. Namun kalau tanya kita, mana dalil takbiratul ihram? Awak bagi. Kita baca alif bota tak haji mamuk, tak mari dalil hadis. Jawab dia tak mari dalil hadis. Saya kata, dalil ada Allah Ta'ala, kita boleh ajak alam ini. Semua orang boleh ajak dalil itu. Manakala amari dalil sujud musmaya itu. Mana dalil hok daripada hadis baca Fatihah. Apa lagi Nabi ajak? Mana tahu. Betul? Wajib taklid ikut ini mujtahid, ini mazhab. Lagut. Dia kata. Dalam fiqh hukum dia wajib kita orang-orang ni taklid pergi kepada imam mujtahid, tak orang itu. Imam muktabar. Dia kata. Manakala dalam akidah tak boleh taklid sebab dalil dia mudah sangat. Gitu. Habis. Tahu dengan yakin serta mengaku dengan tentu sungguh. Yakni pergi, mengaku tu pergilah. Kita pergi dalam hati kita dengan tentu sungguh di dalam hati mereka amat banyak tidak dihingga akan dia akan perkara wajib bagi Allah Ta'ala tu, melainkan Allah yang tahu. Gitu. Kita tahu dengan yakin, pergi dengan tentu sungguh, pergi kemah dalam hati, kejap ikat kemah, jangan cabut ikatan itu, pergi kemah dalam hati, tentu sungguh ke apa? Amat banyak sifat yang kesempurnaan bagi Allah Ta'ala tu, sifat kamalat dia panggil. Tidak dihingga, maksudnya tidak terbilih, tidak terhingga. Sifat kamalat bagi Allah Ta'ala ni banyak sangat, bukan 20 ni je. Kata sifat yang layak bagi Tuhan, bahasa Arab dipanggil sifat kamalat. Sifat kamalat, sifat-sifat kamalat. Kamal tu sempurna, bukan kamal dan dia jual nasi tu kapal kita. Kamalat ni maksudnya sempurna. Kamal ni sempurna. Kamalat ia jamak. Jamak muannas ni. Kamalat sifat-sifat yang sempurna, yang layak bagi Tuhan. Alah betul. Lepas tu sifat yang sempurna yang layak bagi Tuhan ni kita terbahagi dua. Ada hak kita boleh tahu secara tafsili dan ada hak kita boleh pergi secara ijmali. Sifat kamalat ni banyak, sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala ni tidak terhitung, tidak terhingga. Dalam emek lagi kita ngaji kan, kalau ada orang ngaji emek lah dan ni ada panggil infinity gitu lo apa simbol dia lagu tu. Infinity ni tak boleh nak bila lah, kata tidak boleh dibilang. Nak ayatnya banyaknya sifat yang kesempurnaan yang layak bagi Allah Ta'ala. Sebab tu ada kita puji Allah Ta'ala tu, subhanaka la nuhsi sana'an alaika tu. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. La nuhsi sana'an, tidak terhitung kepujian alaika di atas engkau. Nak banyak ke apa? Banyaknya sifat kamalat bagi Tuhan. Banyak ni kena pergi lagu mana?
pergi secara ijmali. Tentu sungguh ada bagi Allah sifat-sifat kamalat yang tidak terhingga bilangnya dia tu. Malaikat tu he je tahu. Lagu tu. Hok banyak tu kita pergi dengan ijmali, pergi dengan ya. Tentu sungguh Allah Taala bersifat dengan sifat kamalat yang kita tak boleh pilih tu. Pergi lagu tu lah. Wah layak ke mana? Pasal kau pergi dengan ijmali. Saya kata, tentu sungguh Allah Taala bersifat dengan sifat kamalat yang tidak terhingga bilangnya dia tu. Malaikat tu he je tahu berapa tu. Tidak terhingga ni bagi kita. Saya kata, sebab akal kita ni terbatas. Orang belakang masjid kita tak tahu dah buat ke bagaimana. Takut dah merah lulik tak tahu. Nak belakang masjid tu nak sembahyang ke tak nampak dah. Nak buat apa? Ilmu kita, akal kita ni terbatas. Maksud tidak amat banyak, tidak terhingga tu bagi kita. Bagi Allah Ta'ala boleh layak benda tu. Dah kata tidak terbatas. Saya tahu tidak terhingga tu di sisi Allah Ta'ala. Gitu. Sebab itulah kita tak boleh kata Tuhan ni tahu kulli, ajzak Tuhan tak tahu. Jadi kapi. Contoh kita ayat gini. Allah Ta'ala hanya tahu hujan yang turun, tapi Tuhan tak tahu titis hujan yang turun. Siapa pergi lagu tu jadi kapi. Kata Allah Ta'ala hanya tahu hujan tu hujan. Allah Ta'ala tahu itu ya. Mana kalau bilangnya titis hujan tu sebanyak mana Tuhan tak tahu. Jangan pergi gitu Tuhan tahu berapa titis air hujan jatuh tu. Tuhan tahu berlaku. Kita tak tahu dah. Kita terbatas. Di sisi Allah Ta'ala tidak terbatas. Lagu tu. Jadi maksud tidak dihingga ni pada kita. Lagu tu. Jadi hak tadi nak bila infinity ni bergerak sifat kamalat bagi Allah yang infinity ni, yang tak boleh nak terhingga ni, pergi dengan ijmali. Tentu sungguh Tuhan bersifat dengan sifat-sifat kamalat yang tak boleh nak bilik tu. Lagu tu je. Kalaulah dihukum ke suruh tahu secara tafsili hok banyak ni, pecah otak kita. Tahu 20 pun tu kat sodok tidur dekat kita. Faham tak? Ulama sepakat bicara dah. Orang kena tahu sekadar 20 sifat ya. Sekadar wajib tahu 20 ya. Wujud kida bakok mukhalafatu ta'ala lil hawadis tu ya. 20 sifat wajib. Hak tu je hak wajib bagi orang tahu secara tafsir ni. Tak adalah hak ijmal ni suruh tahu sosok. Suruh tahu saya hak banyak ni. Tak ada lah buat kita ni, saya tak ada, semua tak ada. Tak apa banyak. Hak 20 pun malah dah kita ni. Kalau Tuhan suruh tahu 100, tak ada orang masjid. Macam Yasin seumur. Tak ada kuliah. Macam Yasin seumur. Apa marah nak mikir 100 sifat tu. Tengok Tuhan murah dah kita tu. Suruh tahu 20 ya. Ulama hipun-hipun suruh tahu 20 lah. Sikit lah tu. Nak banyak lagi 20 sikit lah sebenarnya tu. Tapi kita cik lah culah. Habis melainkan Allah, yakni Allah dah tahu berapa bilangnya itu. Maka wajib mengaku di dalam hati mereka itu mukallaf dengan sungguh semuanya. Lagu tu dengan ni panggil tahu dengan ijmali lah ni, pergi dengan ijmali. Maka wajib mengaku di dalam hati, pergi kemah di dalam hati mereka itu mukallaf tu. Pergi lagu mana? Dengan sungguh semuanya, dengan hok banyak tu gitu. Hok banyak kita tak tahu bilangnya tu. Tentu sungguh. Lagu tu. Kau bayar? Mudah tadi. Semuanya itu bagi Allah Ta'ala. Dan segala lawan bagi yang wajib itu daripada segala perkara yang mustahil. Dan segala lawan bagi yang melawani lagu tu. Yang melawani bagi yang wajib itu. Hok lawan infinity tu pun sifat-sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala tu. Hok banyak dah, hok wajib tu banyak, tak boleh nak bila. Hok mustahil atas Allah Ta'ala pun, lawannya dia pun tak boleh nak bila jugalah. Lagu tu. Kata.
Dan segala lawan yang melawani bagi yang wajib, bagi perkara yang wajib itu daripada segala perkara yang mustahil. Apa dia? Yang lawan tu dia nak bayar, dia nak menyatakan daripada segala perkara yang mustahil. Yakni apa dia benda mustahil? Yakni perkara yang tentu tidak atas Allah Ta'ala. Ala kata. Benda wajib, benda yang benda yang tentu sungguh. Benda mustahil, benda yang tentu tidak. Benda yang dok, lagu tu. Benda wajib hukum dengan benda mustahil hukum dengan dok. Udah ya. Payah tak apa, tutup kita. Yang perkara yang tentu tidak, yakni perkara yang dok. Benda tu akal kita hukum dengan dok. Lemah Allah Ta'ala akal kita hukum dengan dok lagu tu. Bukan hukum dengan hukum dengan dok. Tentu tidak atas Allah Ta'ala. Lagi benda yang mustahil itu yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Benda mustahil ni, sifat mustahil atas Allah ni wajib juga atas kita mengaji. Gitu. Bukan mengaji sifat wajib saja. Sifat mustahil kena mengaji juga. Apa? Ngaji sebab nak tolak lagu tu. Ngaji sifat wajib sebab nak pergi kemah dalam hati. Ngaji sifat mustahil sebab nak tolak dan sebab nak kemahkan lagi hak wajib tu. Dia kena bagi gulawe dia. Ginilah. Lagu mana kita boleh kena kurus? Sebab ada gemuk. Faham tak? Kita boleh kena dengan jelas kurus sebab ada gulawe dia. Mana gulawe dia? Gemuk. Kalau lah ada kurus aku atas dunia ni, tak boleh kena dengan jelas kurus tu. Faham tak? Dia kena ada gulawe, kena ada gulawe. Kalau ada gulawe ni, jadi jelas lalu huk kurus tu. Huk gulawan dia, lawannya dia tu jadi jelas. Sebab tu kena mengaji mustahil ni. Sebab apa? Nak jelas huk wajib tu. Asyai'u la tatadihu illa bi'addadiha. Sesuatu benda tu tidak jelas melainkan kena orang bagi gulawe dia. Orang bagi gulawe, kita kena jelas benda tu, kemah benda tu. Lagu mana kita boleh pergi kemah kudrat perkuasa Allah Ta'ala? Sebab kita kena lemah tu lah. Tentu tidak Allah Ta'ala lemah. Bakal tentu tidak Allah Ta'ala lemah, tentu sungguh lah Allah Ta'ala berkuasa. Lagu tu kena bagi gulawe dia. Ibarat gini lah kalau ngaji pondok, Tok Guru kata ibarat beli pisang. Beli pisang, kita nak makan ke apa? Pisang ke kulit pisang? Nak tanya, kalau kita pergi beli pisang, nak beli pisang, kau isi saja. Yang kulit-kulit, kan tak? Wis putih, wis tanda, yang kulit-kulit itu. Lagu tu. Tak ada beli pisang, isi saja, you kupas-kupas ambil. Tak ada weh. Jadi kita ngaji ni. Kita beli pisang, kita nak apa? Isi itu. Tak? Nak isi, kita beli sekali kulit. Kena ambil juga kulit. Kulit tu kita lembu, kita tahu kalau mana. Kita bukan nak pakai kulit pisang tu, kita nak tahu. Kita nak isi pisang tu. Lagu tu ni. Kalau kita nak sifat wajib. Wajib bagi Allah tu. Sifat mustahil tu nak tahu lagu tu. Nak tahu serta nak orang panggil nak tepi. Nak tepi. Lagu tu. Habis. Mana dah? Yakni perkara tentu tidak atas Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib juga mukallaf ngaji sifat mustahil ni. Sifat mustahil atas Allah Ta'ala. Apakah hukum belajar sifat mustahil atas Allah? Hukum dia wajib. Tak ngaji, tak tahu sifat mustahil ni dosa juga. Lagu tu. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengaku di dalam hati mereka itu dengan tentu tidak semuanya itu pun amat banyak juga. Dia kata lawan dengan infinity tadilah, sifat kamalat bagi Allah yang tidak terhingga tu, tak boleh nak kira infinity. Maka lawannya dia tu
Infinity juga. Lagu tu. Mana dapat kita infinity ni? Jadi tak boleh nak kira. Auto tidak terhingga, hak ni pun tidak terhingga juga. Lagu tu. Ni. Tetapi yang wajib tetapi bahkan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku sungguh di dalam hatinya ni berapa? Dengan bilang satu-satu itu 20 sifat dan lawan pula 20 serta dalil-dalil bagi tiap-tiap satu itu. Ni jahuk wajib secara tafsili 20 ya. Huk ijmali tidak terhingga, huk tafsili 20. Huk ijmali tadi tidak terhingga sifat kamalat bagi Tuhan. Lawan dia sifat yang mustahil bagi atas Allah Ta'ala pun tidak terhingga. Itu ijmali, tak suku. Huk tafsili sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala pegang secara tafsili 20, maka lawannya dia pun 20 juga. Lagut. Kau kena boleh atas wak ibu lah. Betul tadi. Tetapi yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, abang tahu dengan yakin atas jalan tafsili ni. Serta mengaku sungguh di dalam hatinya dengan bilang satu-satu. Kena boleh. Syarat apa tak? Wajib tak kena ngapa? Wujud, kidah, bakok, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala binafsih, hadaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Siapa kaunuhu mutakalliman tu lah. 20 tu. Adakah wajib hafal? Setengah kata kena apa? Setengah pendapat kata kalau tak apa pun tak apa, kalau dia sebut kita boleh takak. Beda. Dia sebut ni kaunuhu mutakalliman ni sifat satu. Sifat tu ni. Sifat wajib bagi Allah. Dia tak syarat hafal, huk molek. Hafal. Kena bila sosot. Hukum dia wajib apa tu? Tak ada kau payah. Setengah pendapat kata wajib kita hafal. Baru lepas tuntut wajib tu. Tidak ada biasa situ kita. Lepas tu tak ada balik tasmik habis ni kita hari ni. Mama tasmik je. Baba nak apa ni? Wujud ada. Kidan, dakok. Apa? Cukup 20. Dah tak? Gitu. Dia cukup. Tak ada apa-apa. Lagu kita ingat. Lagu sana kita muda. Kita ingat lagi lah ni. Ada volunteer nak nyanyi saya. Dia baru ingat gedek. Lagu sama-sama kita muda dulu pun kita ingat. Apa? Dia ada nasyid. Dia kena, dia gini. Dia nasyid ni kadang-kadang jadi satu taedah juga. Kita manusia, kita mudah ingat dengan betul lagu. Kalau payah nak ingat dalam baca lagu tu, payah. Buka YouTube. Tengok. Nyanyi sekali lagi ni. Nyanyi tu sifat 20. Ada dulu TV1 dulu ada tu. Bagus tu. Budak jadi ingat. Kita pun jadi ingat. Padahal tak saya tengok pun, cuma duk tengok anak kita tengok TV, pakai kita ingat juga. Tu betul benda tu. Allah wujud kidam bakok mukhalafatuhu lil hawadis. Tengok sendiri lah. Tak akhirlah kita pulak dia. Qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Tu. Orang abang ni balik-balik nyanyi ni. Wajib apa? Wajib tahu. Ustaz Akademi Fantasia ini. Dah dia ayat kau orang rumah kita. Dah payah ni ingat secara baca lagu tu. Abang ni nyanyi lah. Ambil nyanyi lagu ni. Daripada nyanyi lagu Qasim. Ramli Sarik apa tu. Ambil nyanyi lagu ni. Gitu. Habislah. Apa-apa. Kalau tak boleh apa payah.
ngapa dah? Tahulah jenis minai semut kali. Payah apa-apa ile. Tu jangan apa ile sama. Tak apa. Kalau dia sebut kita boleh kata ni sifat Tuhan ni. Memada dah. Wujud sifat Allah. Sifat wajib bagi Allah. Qudrat sifat wajib bagi Allah. Gitu. Habis. Apa hak wajib, apa hak mustahil lagu tu. Cukup 41 tu. Dan satu sifat haram. Patutlah tuntut atas kita. Kita kena tengok juga anak-anak kita tu ingat ke tak ni sifat bagi Allah ni, sifat wajib bagi Tuhan ni. Kena kita hanya tasmik dari sini sebelum makan tu panggil ramai-ramai, kalau anak 10 panggil. Panggil test. Cuba koyak sifat wajib bagi Tuhan. Apa dia? Sudah kerja kita. Tuhan kita Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro tu. Mu kena jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Pada cerita lah kita tak tahu gapo pasal Tuhan tanuk aja. Tak jaga neraka lah ke mana. Mukadimah lagi tu tak tahu. Sifat Tuhan, gapo dia? Sudah kerja kita. Jadi kena pasti ke anak-anak kita, bini kita, kalau kita ada syarikat atau ada anak kuliah, kena pasti ke juga anak-anak kuliah kita tu tahu benda ni. Ke tak? Kalau kita cikgu, kena tahu juga, kena pasti ke anak-anak murid kita tu bukan letak matematik saja. Sebab kita sebagai pendidik malah. Contoh, kita sebagai pendidik, alah ni kita baca dah, tak apa. Hok tak baca lagi tu. Apabila kita sebagai pendidik ni, sebagai cikgu guru, kena pasti ke anak-anak pelajar kita tu lepas fardu ain. Walaupun kita tak ngaji fardu ain, make sure kita suruh kita. Pasti ke kita suruh. Pun memadu dah, okey dah. Lepas dah tuntut. Tidak saya kena soal kita. Mengajar ke balik murid. Aku ngajar matematik tempat Matematik tempat lagu mana? Tak apalah matematik tempat apa. Mewajak dah pasal sifat 20 fardu ain. Kalau anak muridmu tak wajak, sudah kerja kita. Kita cikgu. Kita pendidik. Lagu tu. Jadi sebelum kita ajar subjek kita tu, kena pasti ke wajak pun tak apa dah. Pasti ke anak-anak pelajar kita tu ambil berat tentang fardu ain. Jangan teka akademik saja. Nak kau A tak ada. A boleh kau orang, dia boleh E. Jangan teka akademik saja. We balance, we study. Ya gitu. Habis. Gitulah. Pakai kita tempat kerja, kena pastikan anak kuliah kita tu lepas badan juga semaya. Kena tanya, "Mu semaya kan ni dapat mengulang balik ni." Semaya dah. Malam ni ada kuliah tu, gigi. Kena gitu. Masjid Aisyah ke masjid badak ni kau, kena mari. Kena wayak ke anak kuliah kita. Faham ke tak? Kalau anak murid, malam ni ada kuliah tu, setiap masjid. Mana rumah dekat masjid lagi ngaji pada air bawa kitab. Tu hak agama, hak akhirat. Lagu tu. Habis. Mana dah? Dan 20 sifat yang wajib atas mukallaf serta dalil-dalil bagi tiap-tiap satu itu. Sifat wujud kena ada dalil, wujud kidal kena ada dalil. Bakok kena ada dalil. Setiap 20 sifat tu kena ada dalil masing-masing. Faham tak? Sama ada dalil nakli atau dalil akli. Dalil nakli ni dalil nakal pindah daripada Quran hadis. Ambil Quran hadis tu jadi ke dalil. Dalil akli ni dalil akal. Mana? Alam ini. Jadi 20 sifat tu bagi kita, kalau kita tak ingat Quran hadis tu, ingat Quran ni, memada dengan dalil akli saja. Alam ini cukup. Insya-Allah tak kena kapok lah mereka tu. Apa soh dah. Sama insya-Allah, sama dunia akhirat. Lagi tu. Pada ada sifat mustahil, kenapa bagi dalil lain pula? Yalah lain ni berlaku waktu ya. Dalil sifat wajib kena juga kepada dalil sifat mustahil. Ada panggil dalil dua madlu orang kita. Kalau okey, dah sifat wajib 20. Pas dalil sifat mustahil pula. Jadi banyak lah. Sakit otak kita.
Banyak-banyak agak. Kita tak boleh banyak-banyak. Mula nak tutup kita ah. So dah dah. Alam ini tu je. Gitu. Kalau kita ada kelebihan, boleh hafal Quran, boleh hafal ayat-ayat Quran, hadis ke apa, kita tak bagi dalil nakli. Lagu tu. Habis. Dan 20 sifat yang wajib atas mukallaf, dan 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui itu setengah daripada perkara yang diijma' oleh ulama atasnya. Isu dia. Berarti cerita dulu. Dan 20 sifat yang wajib atas tiap mukallaf mengetahui. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada hamba lah. Hamba minta ampun, minta maaf semuanya. Maaf salah silap, gua-gua ada. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.